Ada tak orang Kelantan ataupun orang Pulau Pinang kat sini? Saya nak beritahu saja, Pulau Pinang mencatatkan ekspor melebihi 350 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini tau. Iaitu lonjakan sebanyak 80% yang menyumbang lebih 60% ekspor negara. Dan lebih 5% jualan semikonduktor dunia di Pulau Pinang. Sementara di Kelantan, projek terminal bas bersepadu Kota Baru, KB Central, di Kelantan lewat berapa hari? Lewat sebulan. Dengan kemajuan tanah baru 40%. Ini bukti yang paling nyata tentang kemuflisan keupayaan pentadbiran, administratif inkompetensi PAS Kelantan. Ketika Pulau Pinang berbicara mengenai ekosistem yang bernilai $1 triliun, Pulau Pinang reka bentuk chip dan modal insan tinggi, Kelantan di bawah PAS masih tersangkut pada tahap rawatan tanah stesen bas. Ini bukan soal menghina, saudara. Ini ialah hakikat sebenar. Hakikat jurang takbir urus antara kerajaan yang berprestasi tinggi dengan kerajaan yang acah-acah suci yang kerja asas pun gagal. Waalaikumsalam. Kan? Ketidakmampuan nak merancang kejuruteraan asas ini. Inilah dia yang saya nak ulas. Kerajaan Negeri Kelantan, dia beri alasan hujan lebat dan kelewatan pemasangan prefabricated vertical drain sebagai punca kelewatan KB Central. Alasan hujan dan cuaca ini ialah skrip pemalas lapuk. Kelantan menghadapi musim tengkujuh setiap tahun sejak beribu-ribu tahun dulu. Bukannya baru sekarang dia hujan lebat. Sebuah kerajaan yang cekap sepatutnya sudah memasukkan faktor cuaca dan risiko taburan hujan dalam jadual perancangan kejuruteraan projek. Menggunakan alasan hujan ni untuk projek stesen bas membuktikan bahawa kepimpinan lebay PAS Kelantan tidak ada kepakaran pengurusan projek. Betul atau tidak? Sebaliknya di Pulau Pinang. Pulau Pinang negeri DAP, negeri kafe harbi, sedang merancang melahirkan puluh-puluh ribu jurutera mahir untuk nak memenuhi rantaian bekalan semikonduktor dunia. Di Pulau Pinang, anak-anak muda dilatih menjadi jurutera. Anak-anak muda dilatih jadi pereka chip dan pakar teknologi yang bernilai tinggi. Di Kelantan di bawah pentadbiran PAS, Serambi Mekah, anak-anak mudanya pula terpaksa berhijrah ke Selangor, ke Kuala Lumpur ataupun ke Pulau Pinang untuk cari rezeki sebab negeri sendiri gagal nak menyediakan peluang pekerjaan industri. PAS ni tahan anak muda Kelantan dalam kepungan ekonomi yang mundur. Lepas tu bila balik mengundi, disogok dengan retorik agama dan perkauman. Ini realitinya, saudara. Baik. Seterusnya, pemimpin PAS ni, mereka ni galak bercakap mengenai politik nasional. Perebutan kuasa di persekutuan dan kritik negeri lain macam negeri dia maju dan makmur. Pada masa yang gagal nak menyempurnakan infrastruktur asas seperti stesen bas dan juga bekalan air bersih. Inilah dia puncak hipokrasi dan keangkuhan politik lebay-lebay PAS. Delusional arrogance. Lebay-lebay PAS ni bergegar-gegar kritik kerajaan di peringkat persekutuan. Kritik Perdana Menteri, kritik negeri-negeri PH kononnya mereka ada formula takbir urus Islam yang terbaik. Tapi bila diberi mandat takbir satu negeri selama lebih 35 tahun, stesen bas pun kena tunggu tanah kering yang berbulan-bulan. Air paip keluar warna tai. Kalau stesen bas pun tak reti nak siap mengikut jadual, masih ada hati nak sembang nak takbir kerajaan persekutuan. Fikirkan. Baik, selamat datang saya ucapkan pada saudara yang baru sampai dalam live ini. Saya minta maaf lah saya kena report. Saya minta saja untuk tekan share, untuk tap-tapkan skrin. Kalau boleh sampai bergegar skrin telefon korang. Kita nak bedah, kita nak telanjangkan, kita nak rejam logik walaun.
sampai mereka ni tersandar yang tak boleh bangkit. Waalaikumsalam. Nur Hafizah, dengar sini baik. Wahai walau-walau pas yang mungkin telinganya panas. Lihatlah angka dan fakta rasmi yang saya nak sampaikan. Dalam tempoh 6 bulan sahaja, Pulau Pinang, negeri DAP, catat ekspor elektrik dan elektronik, ENE, melebihi 350 bilion ringgit. Pulau Pinang sumbang 60% ekspor ENE, elektrik and elektrik. Pegang 6% pasaran semikonduktor dunia. Tapi dalam masa yang sama, apa jadi di Kelantan di bawah jajahan PAS? Terminal projek, KB Central, projek KB Central. Kerja rawatan tanah lewat 21 hari. Kemajuan projek baru capai 40%. Ini muka tembok kelas-kelas atasan ni. Kepada walau-walaun dan juga lebay-lebay sekali. Korang tak tahu malu ke? Korang tak rasa nak sorok muka korang dalam tanah ke? Pulau Pinang sekarang tengah bercakap pasal reka bentuk chip yang canggih. Pulau Pinang sedang bercakap pasal aliran bernilai $1 trilion. Pasal nak lahirkan puluh-puluh ribu jurutera mahir di kalangan anak-anak tempatan. Pulau Pinang, Kelantan di bawah kepimpinan ulama, idaman korang, masih tergigih nak bagi kenyataan media kenapa tapak stesen bas tak kering-kering. Ini bukannya saya nak perlekehkan orang Kelantan. Ini nak telanjangkan betapa lemahnya, betapa bodohnya, betapa bengapnya pentadbiran PAS di Kelantan yang sudah mentadbir lebih 35 tahun. Tapi projek asas stesen bas pun boleh jadi kerja yang terlampau rumit, terlampau payah untuk nak disiapkan. Baik, mari kita perincikan alasan yang diberikan oleh kerajaan negeri Kelantan kali ini. Bila ditanya kenapa projek KB Central lewat, kerajaan PAS Kelantan jawab apa saja? Alah, hujan lebat. Lepas tu kelewatan pemasangan prefabricated vertical drain ataupun PVD. Oi, walaun lebay-lebay sekalian. Pimpinan PAS Kelantan. Kau ingat Kelantan itu terletak di Gurun Sahara ke? Sampai hujan lebat jadi kejutan budaya di negeri Kelantan. Tiap-tiap tahun ni, Kelantan ni kena hujan. Tiap-tiap tahun ada musim tengkujuh sejak zaman berzaman sesa. Bukannya baru saja berlaku banjir. Bila buat projek kejuruteraan, jadi mana pergi perancangan risk management? Mana pergi contingency plan? Kalau bab nak kutip peruntukan persekutuan, main isu perkauman, atau nak menyalahkan kerajaan perpaduan, koranglah yang paling juara, yang paling laju. Tapi bila bab pasang paip saliran yang menegak ni, PVD ni di tapak stesen bas, korang salahkan hujan. Tengok di Pulau Pinang, hujan juga. Tapi kenapa Pulau Pinang boleh bina kilang berteknologi tinggi? Dan infra bertaraf antarabangsa tanpa bagi sebarang alasan ataupun hujan. Sebab Pulau Pinang ada kompetensi tadbir urus. Governance kompetensi. Manakala PAS Kelantan hanya ada excuse manufacturing factory. Iaitu kilang mencipta alasan bila kerja tak jalan. Gaji Menteri Besar Kelantan mahal dari Ketua Menteri Pulau Pinang. Betul? Tak apalah kita bongkar penindasan paling besar PAS terhadap anak-anak muda di negeri Kelantan. Di Pulau Pinang, anak muda dilatih jadi jurutera mikroelektronik yang bergaji ribu-ribu ringgit, yang bekerja dalam persekitaran teknologi global, yang membina kerjaya untuk masa depan di Kelantan. Sebab tak ada industri, tak ada perancangan ekonomi yang mantap, maka anak-anak muda Kelantan terpaksa packing bag, tinggalkan kampung halaman, merantau cari rezeki di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, termasuklah di negeri DAP Pulau Pinang. Di negeri orang, anak-anak muda Kelantan kerja keras. Bila balik kampung waktu raya, air paip yang keluar warna tahi. Stesen bas tersusun pun tak ada. Itu belum lagi terpaksa bersesak-sesak di stesen bas yang buruk. Tapi apa PAS buat?
bila tiba musim pilihan raya. Pas tunggang isu agama. Pas tunggang isu emosi yang mengaitkan orang Melayu. Kalau tak undi PAS tak masuk syurga. DAP nak rampas negeri. Mereka ni sengaja biarkan Kelantan mundur supaya anak muda sentiasa bergantung kepada retorik sentimen yang mereka mainkan. Ini namanya sengaja nak memastikan potensi ekonomi rakyat kekal berada di tahap yang rendah untuk nak mereka kekal kuasa politik. Setuju atau tidak? Wahai sahabat-sahabat sekalian yang ada dalam live ini, dalam tempoh yang terdekat ini, dalam pada kita bincang pasal perbandingan Kelantan dan juga Pulau Pinang, saya lihat bahawa berlakunya jurang kemudahan yang secara realiti. Pulau Pinang mengeksport 350 bilion ENA dunia, manakala Kelantan ni masih lagi tersangkut pada kelewatan rawatan tanah stesen bas. Kemudian, menggunakan alasan hujan lebat untuk nak menutup kelemahan perancangan kejuruteraan dan juga pengurusan projek asas. Seterusnya, saudara. Mereka mengabaikan peluang pekerjaan industri tinggi untuk anak-anak muda Kelantan sehingga mereka terpaksa merantau ke negeri lain termasuklah ke negeri Pulau Pinang yang diperintah oleh DAP. Ini bergegar-gegar bercakap pasal politik nasional, bercakap pasal dasar Islam. Tapi mereka juga yang gagal menyediakan infrastruktur asas yang bersih dan selesa untuk kegunaan rakyat mereka sendiri. Wahai sahabat-sahabat sekalian, kalau ada daripada Kelantan yang berfikiran matang, bukalah mata korang luas-luas. Jangan biarkan masa depan anak-anak cucu korang ni terikat dengan pimpinan yang cuma tahu berhujah isu politik. Tetapi mereka gagal nak menguruskan kemajuan fizikal negeri Kelantan, negeri Serambi Mekah. Saudara sekalian, sharekanlah live ini, potonglah klip ini, viralkanlah pendedahan chip Pulau Pinang 350 bilion ringgit berbanding tanah bas Kelantan ke dalam semua platform sosial media, ke TikTok, ke Facebook dan ke YouTube serta WhatsApp group. Biar seluruh negara tahu nak bezakan antara kerajaan yang buat kerja dengan kerajaan yang buat alasan.